Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 18 Februari 2026. Saya sedang zoom kelibat beruk. Dia lari pula. Di sini hutan ni banyak beruk. So hari ni saya dah bersihkan keseluruhan kawasan plot tanaman yang saya baru tanam lah. Anggaran dalam setahun pokoknya. So di sini hari terakhir untuk saya bekerja sebelum besoknya dah masuk puasa. Kelihatan semua dah cantik lah, bersih. InsyaAllah lagi 2 minggu saya datang kembali untuk meracun balik lah. So bila dah lapang sikit sini, saya rasa sedap lah sikit kerja maintenance tu nanti kan, InsyaAllah. So untuk pokok-pokok yang telah diletak baja bunga, moga-moga dengan izin Allah bulan Ramadan yang berkat ni menghasilkan bunga, seterusnya InsyaAllah dengan izinnya menghasilkan buah. So tempat-tempat lain ni pun dah naik semak lah. Macam saya, walaupun dia naik macam ni pun saya dah tak boleh saya rimas sikit. Mata saya tak boleh tengok. Tapi tak apalah, ada masa nanti kita akan buat perlahan-lahan. So kelibat dia lari kita tahu, kita zoom dia lari Ini beruk pergi sekolah punya. Kita letak pagar elektrik pun dia pandai juga lompat dia. Beruk ni bukan apa, dia khianat dia memang spesies dia memang macam tu perangai dia. Dia mencari makan, kalau tak dapat dia patah-patahkan macam pokok ni berapa banyak kali dah kena patah. Tapi nasib baik pokok matua, kalau pokok durian memang menangis lah. Pokok kecil-kecil ni dia tahu tak ada buah, dia tak kacau lah. Tapi kalau yang bapak dia tu, yang nakal-nakal tu, siap lah. Memang dia akan patah-patahkan lah. Tahun lepas dia datang makan buah, satu hal, dia datang package gotong royong kan, dia pruning sekali, dia patah-patah kan. Apa boleh buat, dah rezeki dia. Tapi itulah perangai, dia tak tahan tu. So di sini pokok-pokok yang sedia ada, yang telah berbuah musim lepas macam pokok ni. Ni yang rasa durian, kali hijau. Kita bagi dia rehat dulu awal tahun ni. Semua pokok yang berbuah, macam saya cakap sebelum ni, video saya semalam, kita bagi dia rehat secukup-cukupnya. Kita bagi dia makan. Macam pokok ni ada penyakit, so kita akan rawat dia kembali. So baris-baris yang rumput-rumput yang semak-semak ni semua perlahan-lahan lah kita akan bersihkan, tengok macam mana keadaan. Kita susun balik jadual. Di sini anggaran dalam 80 pokok. Bila saya menjaga seorang ni, banyaklah ujian, dugaan yang diterima. Tapi sebagai seorang tukang kebun ni, kita kena sentiasa cekal dan tabah. Hati pun kena kental lah.